Bayangkan, seekor lembu bukan sekadar ternakan, tetapi bernilai jutaan ringgit. Ya, ini bukan biasa-biasa. Ini adalah lembu paling mahal di dunia. Dari Brazil ke Amerika, ada lembu yang dijaga seperti atlet elit, makan diet khas, siap ada genetik premium. Jom kita lihat 10 lembu termahal di dunia. Nombor 10, Brahman Elite, harga sekitar RM200,000 lebih. Tahan panas, lasak dan sangat sesuai untuk pembiakan. Nombor 9, Angus Premium, dagingnya antara paling mahal di dunia. Harga boleh cecah RM300,000 seekor. Nombor 8, Hereford Champion, bukan sekadar lembu, ini juara pertandingan. Nilai sekitar RM400,000. Nombor 7, Belgian Blue, otot luar biasa, nampak macam bodybuilder. Harga boleh mencecah RM500,000. Nombor 6, Wagyu Breeding Cow, ini rahsia daging Wagyu terkenal. Seekor boleh mencecah RM600,000. Nombor 5, Holstein Genetic Line, digunakan untuk pengeluaran susu premium. Harga sekitar RM700,000. Nombor 4, Girolando Elite, Brazil, gabungan susu dan ketahanan tropika. Nilai mencecah RM1 juta. Nombor 3, Nelore Champion Bull, raja lembu Brazil. Harga boleh melebihi RM2 juta. Nombor 2, Missy, Kanada, lembu tenusu legenda, dijual sekitar RM5 juta. Nombor 1, Viatina 19, Brazil, lembu paling mahal dalam sejarah. Nilainya mencecah lebih RM20 juta. Dari ladang ke jutaan ringgit, ini bukti bahawa dalam dunia moden, genetik adalah emas sebenar. Kalau anda diberi peluang, nak bela lembu biasa atau yang bernilai jutaan ringgit?